Assalamualaikum, good morning. Hari ni dah hari keberapa kita kat Thailand? Hari ni dah hari ketiga kita kat Thailand. Nak makan tu? Apa ni? Ni nasi lemak kan? Nasi lemak sini macam ni kan? Nasi ayam tapi dia panggil nasi lemak weh. Onigiri pun ada. Macam wow. Tongku tu apa? Atau model tak? Bayar, jangan makan ni. Obat dia kan. Korang dah ambil dah ya? Memang dah. Bicara ni kasih kamu rasa dun goreng, kopi goreng. Saya nak laksa. Nanti dia dapat mangkuk ke? Ada. Baru lepas beli sarapan yang korang tengok banyak-banyak tadi tu. So sekarang ni kita kedai sarapan tu sebelah kita orang punya hotel je. Tapi ni kita orang berjalan ke ni kawasan hotel lain ni, nampak? Tapi kita nak berjalan ke depan tu sebab nampak macam ada laut. Sebab kalau ikutkan hotel kita orang belakang laut je. Depan laut je. So kita orang nak pergi tengok kat belakang ni boleh ke nampak laut. Jom. Ni hotel lain. Ija cakap punya ramai orang Malaysia masuk sampai ditulis selamat datang. Dah tak ada dah Kap Kunka, Sawadika. Kita jalan tadi daripada situ tadi. Lepas tu ni kita menghala ke hujung. Abaikanlah bunyi mengah nafas Nurul ya. Dia kalau air pasang ni penuhlah air belakang ni. Kalau ikutkan yang rasanya yang tu kot. Jeti ni semua ni, jeti nak pergi ke Koh Lipe rasanya kot. Tu nampak tak macam ferry tu. Mungkin pergi Lipe. Tu Eja dah nyanyi dah. Hotel pun ada sediakan kuih. Ni ada kuih. Ada biskut-biskut. So sekarang dia tengah refill mesin kopi dia. Ni hotel ni.
Yang Nurul beli tadi, ni nasi lemak. Dia nasi ayam, tapi kat sini panggil nasi lemak. Ni untuk husband Nurul. Ada mihun, kari pap, pulut panggang, ayam. Telur ni ambil dekat sini. Diorang ada buat telur rebus ke telur separuh masak, tak tahu. Lepas tu Fifi beli laksa lemak, pad thai, apa lagi? Cucuk. Cucuk. Untuk makan. Makan view kolam je. Okay korang, kita orang dah nak check out. Sekarang kita dah pukul 10 baru, tapi kita nak check out sebab kita nak pergi ke hotel yang lain pula. Kita lompat-lompat hotel sebab kita nak rasa macam-macam hotel kan. Tapi still kat area 1 ni akan ambil masa dalam 45 minit macam tu. Kita sampai next hotel. Tapi sebelum tu mungkin kita akan singgah mana-mana lah. Nak tengok kat mana tempat-tempat yang cantik untuk ambil gambar ke kan. Nanti Nurul tunjuk. Ikut Nurul, jom. Kita check out, okay? Dah nak check out dah sekarang. Ni dia. Siang hari. Dah nak bye-bye dah. Hotel ni kita dah duduk. Ni kali kedua kita duduk sini. Best. Korang kalau datang Pak Bara boleh duduk sini. Jom Bi. Dan di sini pun ada tempat duduk. Jom. Kita bergaduh kan nak ambil gambar ni. Tak apa, kita nak check out. Okay, bye-bye hotel. Ni luar dia. Dia lah tempat korang nak OOTD. Dari hotel tadi, kita pergi, apa nama tadi? Apa tadi? Mueng National Park. Nur nak bawa korang jalan sini. Tadi ada lalu depan Pak Bara punya viewpoint. Tapi tak berhenti sebab dia belah seberang. Kita orang drive sebelah sini. So marilah Nur bawa korang pergi Mokopeta National Park. Inilah dia sebelum kita nak masuk ke National Park tu. Nak masuk ni kena bayar ya korang. Satu kereta 100 baht. Kereta 30 baht. Orang seorang 100 baht. Ni dia. Ni dia punya kawasan-kawasan yang dekat sini lah. Ni pintu gerbang. The Time Travel Bridge. Cantik ya. Ni ni mungkin yang dulu-dulu punya satu UNESCO Global Geopark. Ni apa orang panggil? Alah, apa yang panggil ni benda lah ni? Fosil. Ni mungkin jenis-jenis yang ada dekat area dalam ni kot. Fosil nampak tu. Stromatolites. Layer formed by bacteria. Yang ni apa? Nautilod. A group of mollusks. Macam ni. Kan kita biasa nampak orang macam ketuk-ketuk-ketuk keluar. Jenis-jenis semua macam-macam ada. Tengok. Ni graptolites. Yang ni pula nama dia Brachiopods. And the last one, ini yang kita biasa tengok. Apa namanya? Ammonites. Sebab tu dah pupus masa dinosaur. Daripada zaman dinosaur Okay, jom kita masuk ke dalam. Kita jalan-jalan. Baby. Ni kita nak masuk ke
ke National Park dia. Jambatan Time Travel Bridge. Cantik tempat ni korang. Tenang je. Sebelum ni orang pergi Pak Bara ni, tak tahu pula ada tempat ni. Hari tu sebelum pergi kita buat research sikit. Tahulah tahulah kewujudan tempat ni. Tahu pun rasanya sebab Nurul tengok YouTube dulu. YouTube. Lepas tu ada orang datang, orang Malaysia datang. And then tu yang Nurul buat. Tengok kat Google. Tak jauh pun daripada hotel yang kita orang duduk tu dalam. Kalau dari hotel Bara-Bara tu dalam 10 minit dah sampai kat sini. Kafe juga kalau korang nak lepak-lepak minum. Ni ada apa? Haiwan ni dekat sini. Dia macam paya bakau lah juga. Tu, cantik lah. Redup je. Dia macam ada resort jugalah kalau korang nak stay sini. Ada ni. Lawa. Sesi bergambar. Biasalah kan. Mestilah OOTD. Buat je. Ni orangnya. Pusing sikit. Belakang ni ada resort kot. Okey. Jalan. Jom kita jalan. Nampak satu view yang ada cave sikit tu turun. Lepas tu dah. Dah. Kita balik. Wah, kita masuk Dia macam di dalam ni yang namanya time travel kot. Masuk dalam ni. batu tu. Lepas tu nanti kita keluar daripada kawasan ni. Kat Ipoh tu. Mari. Apa yang mereka bincangkan pun mereka tak tahulah. Ta-da-na-na-na-na. Ya, ada ni pun banyak juga. Ada berapa pintu juga resort dia ni. Air dia cantik. Dia macam, dia jenis berbatu punya pantai. Rasanya dia macam kat tepi gua, Efi. Cantiknya korang. Tak sia-sia lah kita datang sini. Tak sia-sia. Kawasan, ni mungkin pokok orkid ada kot. Dekat sini. Ni kawasan batu-batu gua. Kan? Cantik ya korang tempat ni. Tengok. Ni apa, Bi? Fosil. Oh, fosil. Kita kena tengok dekat mana. Tang mana yang dia punya fosil ni tu? Mana? Oh, dia jenis-jenis bergerutu-gerutu tu. Tu. Tangga boleh naik atas. Kalau larat nak naik lah ya. Nurul macam tak tahulah, macam tak larat je. Diorang dah jumpa dah pot nak ambil gambar kot. Ni kalau tangga ni naik boleh ambil daripada atas. Cantik. Cantik, subhanallah. Okay, ni kita dah sampai tara sini je. Sebenarnya kan dia boleh banyak lagi tempat nak jalan sebenarnya. Ni dah nama tempatnya. Tu kan, belah-belah sana tu kita boleh jalan lagi tu jauh tu. Dia macam berpusing sikit lah. Tapi sebab kita tak larat lah nak jalan lagi pun, kita nak pergi tempat lain lagi. So sampai sini je lah. Kita pusing lah, patah balik. Kita ambil yang dekat-dekat je lah Bagi korang, nanti korang datang sendiri, korang pergilah pusing jauh-jauh. Mari. Baby. Okay. Dah berpeluh-peluh dah kita orang ni sebenarnya. Dia tak ada matahari tapi dia panas kan sebab ni pun dah pukul berapa, Abi? 11.30. Dah 11.30 dah. Walaupun pagi tapi still panas lah. Kita nak gerak ke next hotel pula. Jom. Ni kawasan nak masuk dia. Kawasan parking semualah. Ni ada taman. Ni mungkin tempat boat turun. Tu diorang parking. Tu kereta Nurul. Mana? Ni. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat next hotel kita, iaitu
time terpusing sikit. Nampak tak? Ni. Tada! Kita dah sampai Navakiri, hotel viral. Sampai-sampai je terus view ni depan dia. Tu. Jom kita nak loading bag dulu. Kita parking depan ni je. Hotel dia dekat dalam. Nanti kita masuk. Apa ni? Tong sampah ke? Tong sampah pun cantik. Di tepi dia macam ni. Kita masuk ikut depan lah. Padahal sini boleh masuk, tapi kita nak masuk ikut depan. Jom. Dia cakap bilik tak dapat lagi, belum siap lagi. So dia bagi kita minum dulu. Okay, ni depan hotel. Inilah dia, Navakiri. Kita masuk. Wah, ada water feature siap. Sangat cantik, sangat estetik. Hai. Ini dia punya lobby. Wah, masuk-masuk dah nampak pool dah korang. Cantiknya. Bagi apa, Fi? Nak minum welcome drink dulu. Tapi tak ada tempat duduk pula. Full. Bilik dah siap. Kita masuk bilik dulu, baru kita minum. Sebab table penuh kan. Jom. Ih, cantiknya. Nurul pun macam cantik pula lighting kan. Keluar. Wih, tinggi pula. Lawanya, subhanallah. Hotel viral. Ada orang dah hilang ke belakang kot. Ni kita dah masuk dah tepi pool tadi. Lalu tepi ni, tu naik tangga je korang. 2 tingkat, 1 tingkat je kan. So tak ada lift. Hari tu kita ingat nak book bilik bawah, senang terus boleh access pool kan. Bilik bawah penuh. So marilah kita mendaki tangga. Nasib baiklah berapa step je. Allahu Akbar. Okay. Tengoklah muka yang mengah ini. View belakang. Mari ke bilik. Dah bukakan kita pintu, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni bahagian ni. Aduh, suara mengah pula korang terpaksa dah dengar Ni sinki. Ada. Masuk-masuk. Kita jumpa sinki. Sabun basuh tangan. Comelnya beg tuala. Ada kettle, ada drinking water. Dia bagi kita buah lah. Ada cermin. Terpusing sikit. Kanan ni toilet. Wanginya weh korang. Kalau korang boleh bau. Dalam toilet pun macam ada aircon je. Shower. Tempat ambil wuduk. Wow. Ada bathtub. Nice. Cantik. Ni ada mini bar. Ini tempat duduk office lah. Office table kan. Jom kita pusing. Ini katil. Happy honeymoon Okey lah, kita honeymoon lah ni. Kan? Dah berdua honeymoon lah. Cantiknya katil. TV. Okay, ni ada table. Ni view kita. Marilah kita. Wish, ni apa? Ketam ke korang? Okay, jom kita buka. Wah, alhamdulillah. Ni tempat gantung towel. Ada sitting area, balcony. So, pool dia kat bawah ni. Tu dia punya lobby. Ni jiran kita. Sampai sana. Kita tengok view sana. View bukit juga. Nice. Cantik. Dia kalau kat bawah tu, dia terus full access macam tu lah. Okay. Wah.
Dia siap bagi ni complimentary ha. Ada kopi, ada teh, ada chips. Lepas tu ni apa? Ada dental kit semua. Ini hair dryer kot. Cawan. Okey. Ada connecting room Jangan Fifi nak belum apa-apa dia dah ketuk dah. Belum apa-apa dah ketuk. Tengok diorang. Wow, tengok. Si happy birthday lagi. Ni kita request bukan orang tu sendiri-sendiri tahu. Kan ada kan influencer tu macam tiba-tiba je dia tahulah kita punya ni anniversary apa benda. Bilik Fifi dengan Eja. Happy honeymoon. Kita dah settle check in, dah selesaikan apa yang patut. Sekarang kita nak check out. Bukan check out. Kita nak keluar minum apa yang diorang nak bagi tu, complimentary drink tu. Lepas tu kita nak keluar cari makan. Nak dekat apa? Ranca ke apa, rancang night market. Jom. Jalan ke bilik tadi. Jom. Kita nak ke kereta lah. Yang dekat Thailand ni asal petang je hujan. Tengah hari bawa petang je hujan tau. Kolam. Ramai ada yang baru sampai. Kita nak tunggu kita punya complimentary drink. Complimentary drink dengan snack. Sampai dah pasar malam ni. Alah, tapi lupalah nama dia. Ranca ke ranca ke apa. Nanti Nurul bagi tahulah apa nama dia. Okey? Tapi kau nak tengok tempat dia. Minta Ni kawasan dalam dia. Dia boleh tempat makan juga. Terima kasih. Cantik. Dia macam bersih lah. Kita buka macam ni. Mostly memang halal lah. Ni dessert ada. Pizza ada. Wah, ni macam sedap je. Apa ni? Locing. Air-air pun ada korang. Wah, ni macam perut dia sumbat. Tu sushi. Ni goreng-goreng. Ni macam bukan goreng juga, nak pad thai. Ni sate ayam percik. Buat kuku pun boleh. Medicure, pedicure. Ni ada gerai-gerai, ada jual baju juga tadi nampak. Tengah ni pun ada juga, boleh duduk. Ni macam kedai Jepun, sashimi. Sushi. Macam-macam ada. Ni kedai mi celup. Ni macam nasi lemak. Nasi lemak. Nak pancake. Pancake lah kedai roti-roti. Ini nasi macam nasi ulam kot. Ada macam sambal lah. Ini ke laksa. Laksa siam. Ini kedai ramen. Macam modern kot. Ini dessert. Ini kedai ubi. Apa ni? Macam bakso je. Ada dah siap pack. Ni kalau nak tom yum kot. Ni pun macam hotel je. Nasi dengan sup. Dengan daging bakar.
Ini dengan nasi. Dan garam. Goreng-goreng pun ada. Ni sampai bagi lagi ni. Ini Pad Thai pun. Pad Thai ni. Ni oyster omelette. Ni macam mussel omelette tu kan? Oyster. Ni ada kerabu, sate. Ni ramen, Maggi. Nasi ayam tu. Nasi ayam putih. Miso. Kutiau. Nak pun ada. Roti. Bateri kamera habis pula. So nak pakai phone Ni kuih-kuih ada. Macam-macam kuih ada. Sorry korang. Kamera dah habis bateri. So nak pakai phone, okey? Wah, ni dessert dia. Macam-macam ada korang. Menariknya. Warna-warni. Macam bubur dia. Kuih. Wah, ni nasi campur. Macam lauk ada. Wah, nasi campur. Si ada ulam lagi. Ulam lah. Ikan goreng. Ikan bakar. Roti pun ada. Ni. Ada juga tu. Apa? Miangkam. Ni lauk. Korang udah settle makan kat pasar tadi. So ni suasana malam kat Nava kiri ni. Cantik kan? Tengok lampu. Lawa. Jom kita masuk. Wish, bila malam lagi lawa dekat lobi dia. So nice. Budak-budak pun tak habis-habis lagi berenang budak-budak ni. Nurul pun sekejap lagi nak turun berenang lah. Sebab pool dia tutup pukul 9 malam. Cantiknya bila malam. Dengan cahaya lampu dia.